Penuhi minda dengan ilmu, suburkan jiwa dengan hikmah, kerana setiap helaian buku ialah langkah menuju kejayaan. Ilmu bukan sekadar dibaca, tetapi diteroka, difahami dan diamalkan demi kehidupan yang gemilang. Kutipan inspirasi Dr. Wan Fahmi Datuk Wan Muhammad Nazari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Insyirah Zulaika berumur 11 tahun dari SK Seberang Perak ABA 8244. Rakan-rakan yang saya hormati, saya ingin mengajak hadirin semua menyelami sebuah karya hebat yang bukan sekadar buku biasa, tetapi sebuah khazanah ilmu sains yang membuka mata, mencelikkan minda dan menyentuh jiwa. Buku yang saya maksudkan ialah Teroka Sains 3, Uniknya Awak. Hasil nukilan bersama Dr. Wan Fahmi Wan Muhammad Nazari dan Dr. Nur Anis Abdul Hadi terbitan Teroka Sains Sentiran Berhad pada Mac 2021. Buku ini mengandungi 150 muka surat yang padat dengan pelbagai fakta menarik tentang tubuh manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling unik dan menakjubkan. Melihat pada kulit bukunya sahaja, sudah cukup menggambarkan keistimewaannya. Ilustrasi otak yang terbahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian hitam putih dan satu lagi penuh warna-warni, membawa maksud yang sangat mendalam. Ia melambangkan bahawa manusia bukan sahaja memiliki akal untuk berfikir secara logik, tetapi juga kreativiti untuk mencipta sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya, minda manusia ialah anugerah terhebat yang perlu diterokai. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka marilah kita mengenali penulis hebat buku ini. Dr. Wan Fahmi merupakan seorang saintis berjiwa besar yang memiliki ijazah Doktor Falsafah dalam bidang bioinformatik dan biologi pengkomputeran dari The University of Edinburgh, United Kingdom. Beliau bukan sahaja cemerlang dalam dunia akademik, malah begitu bersemangat berkongsi ilmu dengan masyarakat. Bersama isterinya, Dr. Nur Anis, mereka ibarat aur dengan tebing, berganding bahu menyampaikan ilmu sains dengan cara yang mudah, santai dan menyerondokkan. Buku ini sangat menarik kerana ia membincangkan tentang keunikan tubuh manusia dari pelbagai sudut yang jarang kita ketahui. Setiap bab upama jendela ilmu yang membuka rahsia kejadian manusia. Antaranya, buku ini menerangkan tentang keajaiban otak manusia, pusat kawalan utama tubuh badan yang menyimpan berjuta-juta maklumat, mengawal pergerakan dan membentuk personaliti kita. Otak kita bekerja tanpa henti, walaupun ketika kita tidur. Seterusnya, ia membincangkan tentang bakteria dalam mulut. Walaupun sering dianggap kotor, sebenarnya mulut kita mengandungi pelbagai jenis bakteria yang boleh memberi kesan kepada kesihatan jika tidak dijaga dengan baik. Ini mengajar kita pentingnya kebersihan diri. Fakta menakjubkan bahawa tubuh manusia boleh membakar lemak ketika tidur. Ini membuktikan bahawa tubuh manusia sentiasa bekerja walaupun ketika kita berehat. Betapa hebatnya ciptaan Allah. Buku ini turut menjelaskan tentang genetik, iaitu bagaimana ciri-ciri seperti warna mata, bentuk rambut dan ketinggian diwarisi daripada ibu bapa. Dari sini, kita memahami bahawa setiap manusia itu unik, tiada satu pun yang benar-benar sama. Menariknya, setiap fakta disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami, ringkas tetapi padat. Ilmu yang agak berat disampaikan dengan begitu lembut dan jelas. Buku ini turut mengajar kita bahawa tubuh manusia bukan sekadar jasad, tetapi bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita memahami diri sendiri, semakin kita kagum akan kehebatan pencipta. Dari sudut persembahan pula, buku ini sangat menarik kerana menggunakan grafik berwarna-warni, ilustrasi kreatif dan tulisan yang jelas. Gaya penulisannya santai dan mesra pembaca menjadikan buku ini sesuai dibaca oleh kanak-kanak, remaja malah orang dewasa. Kulit bukunya elegan dengan tulisan timbul menjadikannya tampak eksklusif. Tuntasnya, Teroka Sains 3 Uniknya Awak ialah sebuah buku yang luar biasa kerana berjaya menggabungkan ilmu, kreativiti dan keinsafan dalam satu naskah. Buku ini turut mengajar kita bahawa manusia itu unik, istimewa dan penuh keajaiban. Ia juga menanam minat pembaca terhadap dunia sains. Marilah kita membaca, meneroka dan memahami diri sendiri kerana sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya akan lebih mengenal Tuhannya. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, terima kasih.